Ya. Saya suruh pada dia bila nak letak. Saya suruh pada dia. Mana dia boleh hantar surat jawatan. Saya suruh pada dia nak letak bila, tak apa. Dia sendiri menentukan keadaan. Dia tempoh dia Datuk dulu. Ya. Tempoh dia habis bila? Ya, pagi tadi suratnya lama dah keluarnya, tapi pagi tadi saya terima surat dia. Saya pun tak baca-baca kan, saya tak penting masalah. Maknanya surat peletakan jawatan itu telah dihantar. Sudah dihantar lama dah, tapi saya pagi tadi baru saya ambil surat tu. Harakah baru ni tentang masalah blogger ke apa? Blogger. Saya minta tuan-tuan semua baca makalah tulis oleh Ustaz Syamsuddin dalam sidang-sidang blogger PAS di Kuala Lumpur. Dalam harakah baru keluar. Dalam blog ini pun ada sebut Datuk Ustaz kononnya akan letakkan jawatan. Celaka semua sekali ni. Itu blog celaka. Blog celaka saya kata sekali lagi. Saya celaka blog macam ni. Bila saya nak rancam ni, dia antara orang yang saya sayang. Jahat. Terima kasih. Terima kasih. Apa hati kita tak payah ni pasal dia buat dia. Ini bukan apa tu ni, apa tuan. Kita ada surat ni, kita ada surat. Apa lagi eh? Kuala. Sudah buat lari dah. Tapi tak apa, dah ambil. TV sudah nak ambil lah. Dia ambil. Tapi buat sekatan ada jalan mana? Tak ikut. Dia ikut. Dia ikut.